dengan laju dan pecutan ni. Okey, laju dengan pecutan. Pecutan belum lagi. Kita nak buat untuk laju ini. Okey. Cikgu tak sempat buat nombor 4 tak apa ke? Tak apalah. Okey, tak apa, kita tengok setakat mana yang boleh, yang dah buat tu. Okey, maknanya dah cuba buat dah. Okey, kita mula dengan yang pertama dahulu. Okey, sebuah kapal berlayar dengan kelajuan 40 meter per saat. Cari laju dalam km kapal itu. Okey. Azam, macam nak buat ini? Yang A ni. Nak tukar kepada km per jam. 40 meter per 1 saat. Nak tukar kepada km per jam. 40 tu bahagi dengan 1000. Okey, 40 bahagi dengan 1000 tukar kepada km, betul. Kemudian? Kalau 1 per dengan 60. Okey, bahagi dengan? 60. 60. Bahagi dengan? 60. Salah. 3,600. 3,600. Ingat, daripada saat kepada jam 3,600. Jadi, kalau tekan kalkulator kat sini, kita buka kalkulator. Cara tekan kalkulator macam mana? 40. Guna apa? Kurungan. Okey, nak guna kurungan. Okey, guna kurungan boleh. Kurungan 40 bahagi 1000. 40 bahagi 1000. ABC. Okey, tutup kurungan. Kurungan 1 bahagi 3000. Kemudian? Tutup kurungan macam tu? Sekejap. Tutup kurungan, lepas tu? Lepas tu ABC. Okey. Kurungan 1 bahagi 3,600. Lepas tu tutup kurungan. 1 bahagi 3,600. Okey, tutup kurungan. Per ABC tu adalah per lah. Per tu boleh buat secara bahagi juga. Jadi kita akan dapat jawapan dia adalah 144 km per jam. 144 kilometer per jam. Macam tu. Okey, selesai yang pertama. Okey, yang kedua. Kita nak tengok sebuah lori bergerak dengan kelajuan 54 km per jam. Cari laju dalam meter per saat. Okey, dia nak 54 km per jam. Nak tukar kepada meter per saat. Okey. Ryan, macam mana buat ni, Ryan? Saya ke cikgu? Mula-mula 54 darab 1000. Kemudian Kurungan 1 kali 3,600. 1 kali 3,600. 1 kali 3,600. 3,600. Okey. Jadi kita akan dapat 1 kat atas, 1 kat bawah tu. Tak letak kurungan pun tak apa. Jadi kita akan selesaikan atas, kita akan dapat 54,000, iaitu 54,000 bahagi dengan 3,600. So kita dapat 15 meter per saat. Okey, good. C. Okey, C. Okey, C. Okey. Tak apa, Azam. Okey, Azam. 400 meter per 1 minit. Kepada dia nak meter per saat. Jadi 1 minit tu bahagi dengan 60. 1 minit bahagi dengan 60 yang atas
Yang atas. Yang atas kena buat apa? Kena buat apa-apa tak yang atas? Tak payah. Tak payah dah. Sebab atas tu memang dah meter. Dah meter. Jadi ini saja minit kepada saat. Jadi 6.67 Tak, meter. minit kepada saat. 1.60. 1 darab 60 saat. So 400 bahagi dengan 60. So kita akan dapat 6.6666667. Jadi nak tulis berapa jawapan dia? 2 tempat perpuluhan. 6.67. Okey, 6.67 meter per saat. Okey. Jadi yang atas tak payah tukar dah. Sebab atas tu sama dah meter dah. Bila dah meter dengan meter kau jangan tukar dah. Ini kenapa kena tukar yang ni? Sebab ini meter kepada km. Saat kepada jam. Sebab tu dua-dua atas dengan bawah kena tukar. Okey, selesai. Okey, tengok nombor 2. Hei. Okey. Syakira. 840. Baca dulu. Panjang dulu. Zaini mengambil masa 8 minit untuk berjalan kaki dari rumahnya ke sekolah. Jika jarak di antara rumahnya dengan sekolah ialah 840 meter, hitung laju dalam kilometer per jam. Zaini berjalan kaki. Okey, jadi apa maklumat dahulu? Keluarkan maklumat dulu Syakira. Zaini ambil masa 8 minit jalan kaki dari rumah ke sekolah. Sekejap, sabar. Kita tulis dulu. Kita keluarkan maklumat. Maklumat yang pertama adalah berkenaan dengan masa. Masa yang diambil adalah 8 minit. Okey, kemudian apa Jalan maklumat kaki yang kedua? dari rumah ke sekolah. Kita ada jalan kaki tu kita panggil apa? 840 kita panggil apa? Kita panggil Jarak. jarak. Kita ada jarak. Okey, kita ada jarak sebanyak 840 meter. Okey, sekarang dia kata hitung laju dalam km per jam. Okey, Zaini berjalan kaki. Jadi laju formula dia adalah Jarak bahagi masa. jarak per masa. Sebab tu kita kena keluarkan maklumat macam ini. Nampak macam simple. Tapi ini penting untuk kita keluarkan maklumat. Penting untuk kita mengeluarkan maklumat. So, jarak dengan masa kita akan dapat apa tu Kak Syakira? Nak tulis apa? 840 bahagi 8. Kena ada apa 840? 840 Kena ada apa? Meter. Wajib ada dulu. Dia kata jangan lupa unit. Per minit. 8 minit. 8 minit. Okey, sekarang kita tengok. Dia nak unit apa? Kilometer per jam. Jadi, kena buat apa? Kena bahagi. Tukar kepada km dan tukar kepada km per jam. jam. Okey, jadi apa nak kena buat? 840 bahagi 1000. Okey, bahagi 1000 atas. Kemudian per dengan? Per dengan 1 bahagi 60. Bukan satu. Jangan satu. Bahagi 60. Apa yang bagi 60? 8. 8. Jangan ambil satu. Dia tak jadi satu, dia jadi 8. 8 bahagi dengan 60. Okey, macam tu. So, nak tekan kalkulator. Nak pakai apa? Nak pakai pecahan ke nak pakai kurungan? Pecahan. Okey, nak pakai pecahan. Okey, nak pakai pecahan boleh. Jadi tulis 840 840 bahagi 1000. per dengan 8 bahagi 60. Kemudian buat apa pula kat sini? Tekan button apa? Tambah. Tekan button tambah. 800. Oh tak. Bagi. Bahagi. Bahagi. Kemudian pecahan. 8 bahagi 60. 8 per 60. sebab nak buat pecahan kan 8 per. So kita akan dapat 6.3 kilometer per jam. 6.3 kilometer per jam. Okey. Good. Jadi benda ni kita kena keluarkan maklumat.
penting adalah korang mengeluarkan maklumat. Maklumat kat mana maklumat kat sini? Dua maklumat ni. Dua maklumat ni penting supaya kita boleh gantikan dalam formula. Kita ganti dalam formula. Formula mana? Formula jarak dengan masa. Cikgu saya teringat, kadang-kadang korang, cikgu saya kadang-kadang saya teringatlah formula. Korang tak ingat formula, korang guna yang dia minta apa? Dia minta km per jam. Kadang-kadang dalam kepala kita tak ingat formula. Tapi kita boleh guna daripada apa yang diberi. Yang diberi adalah km per jam. Dia nak km per jam. Jadi korang tahulah km. km adalah jarak. Jam adalah masa. Ini jarak, ini masa. Tu. Tengok apa kehendak. Dan kehendak tu dia tulis dah dalam unit apa. Jadi unit ini sebenarnya sangat membantu kita. Unit ini membantu kita mengingat balik formula. Formula untuk apa? Formula untuk had laju. Macam tu. Okey, kita tengok ni pula. Nombor 4. Okay, nombor 4 siapa cuba ni? Siapa nak cuba untuk nombor 4? Nombor 4. Siapa nak cuba untuk nombor 4? Nombor 3 tak buat ke? Nombor 3, sorry, nombor 3. Nombor 3. Nak try. Zam, cuba. Okay, baca. Firdaus, baca. Ya, baca dulu soalan. Firdaus mengambil masa 15 saat untuk berlari sejauh 120 meter. Kemudiannya dia berbasikal sejauh 60 meter selama 5 saat. Cari laju purata dalam meter per saat bagi keseluruhan perjalanan Firdaus. Okey. Jadi, maklumat yang dia bagi apa dulu? Masa dengan jauh dia berlari. Dia berlari dahulu. Kemudian selepas dia berlari, dia buat apa pula? Berbasikal. Okey, berbasikal. Okey. Benda ini kadang-kadang kita boleh tulis dia. Tulis macam mana? Kita boleh tulis dia sebagai satu garis nombor kat sini. Satu garis perjalanan dia. Mula-mula dia buat apa? Lari. Dia berlari. Berlari, dia berhenti satu tempat kat sini. Untuk berlari tu, dia ambil masa berapa saat? 15 saat. 15 saat. Korang tulis macam ni. Kemudian, apa lagi maklumat dia bagi? Berbasikal. Tak, belum lagi. Tak habis lagi tu. Kat sini. 120 meter. Okey, 120 meter. Buat macam ni. Baru kita nampak. Kemudian, dia berbasikal. Daripada sini ke sini dia berlari. Kemudian daripada sini ke sini dia berbasikal. Okey, berbasikal pula apa maklumat dia bagi? 5 saat. 5 saat. 60 meter. 60 meter. Soalan sekarang kata, cari laju purata dalam meter per saat bagi keseluruhan perjalanan. Apa kena buat? Cari jumlah saat dengan meter. Betul, jumlah jarak dengan jumlah masa. Jadi jumlah masa adalah yang hijau, jumlah masa adalah jumlah jarak adalah yang kuning. Okey, jarak dia adalah 180 meter. 120 tambah 60 sama dengan 180 meter. Masa dia pula 15 tambah 5 sama dengan 15 tambah 5 sama dengan 20 saat. Jadi nak cari laju purata, kena jarak bahagi masa. jarak bahagi masa 180 meter bahagi 120 saat. bagi 20 saat. 20 saat. So kita akan dapat 9 meter per saat. 9 meter per saat.
Soalan penyelesaian masalah, korang kena keluarkan maklumat. Jangan terus menjawab. Dia tak boleh jawab terus. Kau tak jawab terus. Korang kena keluarkan maklumat. Keluarkan maklumat, baru jawab. Keluarkan maklumat, baru jawab. Keluarkan maklumat, baru jawab. Dia macam tu. Okey, selesailah di sini. Okey, kita pergi kepada nombor 4. Apa-apa soal, kalau korang nak tanya, tanya terus lah. Cikgu tak tanya dah. Korang faham ke tak faham? Tak faham, korang tanya terus. Okey, nombor 4. Okey, nombor 4. Saya nak buat B tu cikgu. Saya boleh jawab A tapi saya tak boleh jawab B. Okey, tak apa. Kita cuba jawab A dulu. Cuba jawab A dulu. Saya kira. Jarak Sebuah kereta. Sebuah kereta bergerak dengan laju purata 80 km per jam. Okey, jadi kita nak tulis apa maklumat dia? Keluarkan maklumat dulu. Laju purata sama dengan 80 km per jam. Okey, laju. Kita tulis laju dulu. 80 km per jam. Ini maklumat pertama. Okey, maklumat pertama. Maklumat kedua. Cari jarak dalam kilometer yang dilalui oleh kereta itu dalam masa 45 minit. Okey, dia nak suruh cari jarak. Jadi bila suruh cari jarak guna formula apa? Laju darab masa. Kalau triangle dia apa? JLM. J atas bahagi L dengan M duduk sebelah-sebelah. J duduk atas. J duduk atas. Laju darab masa. Betul lah. Laju dengan Masa. Jarak duduk atas, laju duduk di bawah, masa duduk tepi. JLM. Jadi kita nak cari jarak adalah laju darab dengan masa. Okey, jadi laju darab dengan masa. Laju dia berapa? 80 km per jam. Per 1 jam. Darab dengan 0.75. kenapa kau dapat 0.75? Sabar dulu. Sebab 45 bahagi dengan 60 nak tukar kepada jam. Tukar kepada Minit tukar kepada jam. Minit tukar kepada jam. Jadi bahagi dengan 60. Jadi ini akan dapat sebagai jam. Macam tu. Jadi kat sinilah kita boleh potong. Jam dah hilang. Jadi 80 darab 45 per 60 dapat berapa? 60 km. 60 kilometer. Macam tu. Okey, dah selesai. Okey, selesai yang pertama. Yang kedua pula. Hari masa dalam saat diambil oleh kereta itu untuk bergerak sejauh 720 meter. Okey. Jadi soalan minta apa? Masa. Masa formula apa? Jarak bahagi laju. Jarak bahagi laju. Okey, masa adalah jarak bahagi laju. Jarak dia berapa? Jarak 720. 720 meter. Okey, dia nak bahagi dengan apa? Bahagi dengan apa? Laju kan? kereta. Okey, laju dia berapa? Laju dia 80 km per jam. Okey, 80 km per jam. kilometer per jam. Okey, apa yang tak sama sekarang? Tak. Apa yang tak sama? 720 tu bukan, meter tu bukan kilometer per jam. Jadi kat sini kita kena pastikan salah satu ini mesti sama unit. Jadi yang mana senang yang kita nak bahagi? Kita nak tukar. Nak tukar meter ke nak tukar km? Mana yang senang? Senang tukar km ke senang tukar meter? Tukar km. KM.
Senang, korang cari unit yang tak ada kaitan 2 unit. Ini ada berapa unit? 2 2. Korang ambil yang 1 unit je. Mana? meter. Meter. Supaya kita tak sakit kepala. Korang kena set dalam kepala. Bila kita nak menjawab saja, pastikan unit itu adalah kita ubah unit yang melibatkan ada 1 unit dulu. Kalau hal laju tu dia ada 2 unit berkait, ada km, ada jam. Kalau kita buat pecutan lagi, lepas ni kita belajar pecutan lagi banyak unit. Jadi, pertama korang tukar ini je. Sak tukar ini. Okay, bila tukar ini, dia akan jadi apa? 720 bahagi dengan 1000, betul? Unit dah jadi apa? Kilometer. Kilometer. Ini dah jadi 80 km per Jam. jam. Automatik km dengan km ini kita boleh potong. Jadi yang tinggal adalah tekanlah kalkulator. 0.75. 0.72 bahagi dengan 80 berapa? 0.72 bagi 80 dapat apa? 72 bahagi 80. 9. Berapa? 0.72 bahagi dengan 80. 0.72 bahagi dengan 80. Lama kan? 712 bahagi dengan 1000. Dan 0.72. Dapat Ya, kenapa aku punya ni jadi macam ni? Okey. 9. Dia jadi X10 negatif 03 cikgu. Jangan sakit pada benda tu. Apa benda eksponen tu? Eksponen tu apa? 0.72 betul tak? Bahagi dengan 80. 80. Dia keluar macam ni kan? Betul kan? Betul. Ini unit apa? Kalau korang tekan ni, dia akan jadi macam ni. Pecahan. Dia akan jadi macam ni kan? Okay. Yang ni apa? Korang abaikan dulu yang ni. Sebab ini adalah kita akan belajar masa tingkatan 3. Ini kita panggil bentuk piawai. Okay, ini bentuk piawai. Okay, tak apa. Korang pakai yang pecahan. Pakai pecahan. 9 per 1000. Unit dia apa? Unit dia apa? Unit dia? Pecahan. Unit dia apa? Jam. Jam. Tapi jawapan nak dalam unit apa? Saat. Saat. Jadi kena buat apa? Kena buat apa? Bahagi Jam kepada saat. Darat 60. Mana jam kepada saat? Bagi 60 lepas tu Bagi bagi 60. 60. Oh, Bagi 3,600. jam kepada saat. 3,600. 3,600. Apa dia? Bagi 3,600. Mana bahaginya jam? Jam kepada saat. Darat 60. Darat berapa? Darat 3,600. 600. Bukan bahagi. Darab 3,600. Dapat apa tu? Darab pula dengan 3,600. Dapatlah jawapan dia 32 Puluhan 4 saat. Macam tu. Cerita dia. Jangan pening kepala dengan eksponen. Eksponen tu adalah kita panggil bentuk piawai. Bentuk piawai korang akan belajar bila tingkatan 3 bentuk piawai. Jadi korang kekalkan dia dalam pecahan. Sebab apa? Sebab unit yang kita dapat tu unit jam lagi. Dan unit jam nak tukar kepada minit, darat 60, darat 60, 60 darat 60, 3,600. Apa je 3,600.
Tak payahlah darat 60 benda 2 kali. Korang kena ingat, korang akan bermain daripada saat kepada jam. Jam kepada saat. Dulu, jam kepada minit. Minit kepada saat. Dulu yang kita belajar. Daripada zaman sekolah rendah lagi. Jam kepada minit, darat 60. Minit kepada saat, darat 60. Saat kepada minit, bahagi 60. Minit kepada saat, pada jam, bahagi 60. Tapi ini kita akan langkau, bila langkau korang ingat terus 3,600. Jadi 6 per 1,000 darab 3,600. Dapat 32.4 saat. Okey, selesailah di situ. Okey, kita tengok nombor 5 pula. Okey, nombor 5. Okey, cuba baca nombor 5. Azura memandu kereta selama 42 minit daripada bandar A ke bandar B. Dia berhenti di bandar B selama setengah jam sebelum meneruskan perjalanan ke bandar C yang berjarak 48 km daripada bandar B dengan kelajuan 60 km per jam. Okey, cikgu saya tak faham. Memang tak faham kalau kita tak lukis. Jadi korang kena lukis kat sini. Sebab tu kata kena lukis. Lukis akan menyelamatkan korang. Untuk soalan ini, penyelesaian masalah korang kena lukis. Barulah korang nampak, oh kat sini rupanya dia nak cerita A ke bandar B. Okay. A ke bandar B, apa maklumat dia bagi? Dia bagi apa? Masa 42 minit. Masa, tulis masa. 42 minit. Apa lagi maklumat dia bagi? Kelajuan Laju. Kelajuan dia 78 km per jam. Lagi apa lagi maklumat dia bagi? Apa dari bandar B ke C? Bandar, sebelum dia pergi ke bandar C, dia buat apa dulu? Berhenti. Dia berhenti. Jadi dia duduk di bandar B ni lama. Kita pun buat B lagi. Supaya kita nampak ini dia berhenti. Selama berapa minit? Setengah jam. 30 minit. Dia berhenti selama setengah jam. Setengah jam ini adalah 30 minit. Okey, letak 30 minit. Okey. Sebelum meneruskan perjalanan ke bandar C yang bergerak, dia pergi ke bandar C, jarak berapa? 48. Jarak dia 48 km. Apa lagi maklumat dia bagi? Kelajuan 60 km per jam. Ya. Kan nampak dengan jelas. Barulah kita akan nampak dengan jelas. Oh, macam ni rupanya. Dia daripada A ke B, dia bagi masa. Dia bagi hal laju. Di bahagian B, dia berhenti rehat. Ini rehat. Ini rehat. Okay, ini rehat. Ini dia rehat. Di bahagian B. Kemudian di bahagian B ke C, dia bergerak sejauh 48 km. Tapi hal laju dia 60 km per jam. Jadi, soalan pertama dia kata, hitung jumlah masa dalam jam yang diambil bagi perjalanan daripada bandar A ke bandar C. Apa yang nak dicari? Apa nak dicari dahulu? 48 km dengan 60 km per jam. Okey, nak cari apa? Nak cari masa. Betul, mesti cari masa dahulu. Sebab ini ke sini kita dah tahu masa dia. 42 minit, 30 minit, tapi ini masa ini tak ada. Masa daripada B ke C. Jadi masa kita buat daripada B ke C. Masa guna formula apa? Tengok balik formula tadi masa. Jarak bahagi laju. Jarak bahagi laju. Jarak berapa? Jarak 48 km. 48 km per dengan 60 km per J. Jadi unit dah sama ke belum? Belum. Unit dah sama ke belum? Dah. Potonglah. Tekan kalkulator, 48 bahagi dengan 60 dapat apa?
0.8 jam. 0.8 8 jam. jam. Okey, persoalan dia sekarang. Okey, persoalan dia. Hitung masa dalam jam yang diambil bagi perjalanan daripada A ke B. A ke C. Okey, macam nak cari? Ha? Macam nak cari? Cari Jumlah apa? masa. Masa Tukarkan A jam ke kepada C. minit. Ha? Tukarkan jam kepada minit dulu kan. Jam ke minit? Tak ya. Bukan minit kepada jam. Minit kepada jam. Apa nak kena buat ni? Tak boleh apa? Bagi 60. Apa yang bagi 60? 42 tambah 30 bagi 60. Okey, 42 tambah 30 per dengan 60. Kemudian? Tambah dengan 0.8. 0.8 jam. Okey, selesaikan itu dapat apa tu? Selesaikan dalam kurungan tu. Dalam kurungan apa? 1 point apa? 1.2 1.2. 1.2 jam tambah 0.8 jam. Jadi jawapan 2 jam. jam. Dah, selesai. Okey, korang kira pula tu. Kira B. Cuba kira B. Cikgu tak nak. Yang ni cikgu tak nak assist korang. Korang buat sendiri. Kira sekarang. Okey, kira. Dapat jawapan bagi tahu. Okey, kira. Kira dulu. Dah belum? Lama ya. Yang tadi cikgu assist korang ni. Yang ni cikgu nak suruh korang berfikir sekejap. Lama ya. Lama ni. Apa yang korang cari dulu? Bagi tahu apa yang korang cari. Apa yang korang cari sekarang? Sekejap cikgu, sekejap. Tak, bagi tahu je apa yang korang cari. Jarak dari A ke B dengan jarak dari B ke C. Jarak B ke C tak payah. Dah ada tu. B ke C dah ada dah. Tu. Ni. Jarak daripada B ke C kan kita dah masuk dalam garis ni. Cari A dengan B je lah. Jarak A dengan B. Jarak A dengan B dah cari belum? Jarak A B dah cari belum? Belum. Lama ya. Jarak AB, macam nak cari jarak AB? A ke B macam mana? Laju darab masa. Laju darab masa. Laju dia berapa? 78.
78 kan? km per jam. km per jam. Darab. 42. Darab 42 42 salah. Bukan 42. Darab 42 tu unit apa? Minit. Minit. Jadi kena tukar kepada Jam. Bahagi Jam. dengan 60. ya 42 per 60 ini dah jadi unit Jam. jam. Bila unit jam kita boleh potonglah kat sini. Jam dengan jam. Jadi yang tinggal adalah unit km sahaja. Tekan kalkulator tu. 78 darab 42 per 60. Dapat apa? 68.6. 68.6 kilometer. kilometer. Okey, selesai. Satu bahagian. Tak habis lagi. Dia nak laju keseluruhan perjalanan Azura. Jadi, AB laju dia adalah tambah jarak per jarak per masa. jarak per masa. Jarak berapa? AB Jarak AB tambah BC tambah C. AB Tambah BC. tambah BC per dengan 78 tambah dengan tak 60. payah. Masa AC kan kita dah cari tadi. Tu A tu. Masa. Ha. 0.8 tambah dengan tu dah ada tu. masa AC. Masa 2 dari jam. A ke C. Berapa jam? 2. 2 jam dah ada. Tak payah dah buat banyak kali dah. AB berapa? 68.6 tambah BC. 0.8. BC. Jarak dia berapa? 48. 48. Ini unit km. Ini unit km. Per dengan 2 jam. Okey, tekan kalkulator dapat apa? 68.6 tambah dengan 48 dapat, kemudian bahagi dengan 2 pula dapat 58.3. 58.3 km per jam. Macam tu laju. Dia cikgu bagi tahu kalau soalan penyelesaian masalah korang kena lukis. Lukislah garis masa ni. Ni. Lukisan wajib lulus supaya kita tak serabut. Okey, ini kita keluarkan maklumat je sebab pendek je ayat dia. Kalau ayat panjang-panjang macam ni korang lukislah, terutamanya kalau dia bagi poin-poin. Daripada rumah ini ke perpustakaan, daripada perpustakaan ke kedai, daripada kedai ke sekolah, macam tu. Korang kena buat ni. Dan setiap poin tulis, keluarkan maklumat. Kalau korang tak keluar macam ni memang sakit kepala apa benda korang faham ke mula-mula kalau baca macam ni? Faham tak? Tengok nanya, faham tak kalau setakat tengok ni nak kira? Tak faham. Tapi bila keluar dalam bentuk ni kita faham tak? Faham? Ini maksudnya kita kena tafsirkan daripada ayat yang banyak, ayat yang panjang berjela kepada satu garis nombor, dan atas garis nombor itu korang letak poin. Poin itu bermaksud A ke B. Ini jarak daripada A ke B ada masa 42 minit. Laju dia 78 km per jam. Tapi kenapa cikgu buat B ke B juga? Sebab kat sini tak ada jarak. Dia hanya ada masa rehat sahaja. Nak suruh kita nampak juga
Cikgu, saya nak faham macam mana saya nak lukis, cikgu. Saya tak nampak nak lukis. Benda ni berdasarkan pengalaman. Benda ni berdasarkan pengalaman. Kita buat, bila kita maths ni, bila kita buat, kita akan rasa, oh ni soalan ni macam pernah buat. Tak sama. Soalan tak akan sama. Orang tak akan jumpa soalan sama. Waima dalam exam sekalipun. Cikgu, soalan sama lah. Seperti mana dalam ni. 54 poin. Tak, salah tu. Cikgu kira dah ni. Cikgu dah kira betul dah. 58.3 betul dah. Ni cikgu kira sendiri dah. 58.3. Orang lain betul tak kira tadi 58.3? Betul kan? Sebab cikgu tekan kalkulator tu dapat 58.3. Korang tekan dapat apa tadi? Ni korang tekan tadi dapat sama ke tak ni? Sama. Sama kan? Sama dah. Salah tekan kalkulator tu. Okay. Jadi benda ni base kepada korang punya pengalaman buat soalan. Nak kata senang, tak ada senangnya, payah. Benda payah. Cikgu tak kata pun benda ni senang. Benda ni payah, cuma memang berdasarkan pengalaman semua. Okey, kita nak tengok bahagian kedua dalam bab ini, iaitu pecutan. Apa korang faham dengan pecutan? Apa korang faham dengan pecutan? Bahasa biasa, apa korang faham dengan pecutan? Pecut. Laju. Pelari pecut. Apa dia buat pelari pecut? Dia lari. Berlari. Adakah orang berlari tu dia guna hal laju sama je? Tak. Tak. Bila dia laju? Waktu mula-mula. Waktu mula-mula kan. Zap, biasa dia laju macam ni. Ini daripada titik ni berhenti, titik dia pegung. Pegung tahu tak pegung? Tak bergerak. Tak Pegung bergerak. dia tak bergerak. Okey. On your mark. Bila pengadir kata on your mark. On your mark tu dia dah bersedia. Get set, go. Bila go saja, daripada pegung, dia akan bertambah laju. Bertambah laju. Dan sampai satu ketika, apa terjadi? Laju tu berkurang. Laju berkurang sebab dia punya power dah kurang. Jadi bila berkurang, kat sini dia jatuh. Dan mungkin dia akan berhenti sampai sini. Dia sampai penamat sini. Ini mula. Kenapa tak hidup? Ini mula. Ini tamat. Macam tu. Mula kat sini, naik kat sini, dia tamat kat sini. Jadi dia tamat tu mungkin dia masih lagi. Dia tamat memang masih lagi laju tapi tak selaju mula-mula. Masa dia pecut. Mungkin dia pecut yang laju pula kat sini. Dia naik sikit laju. Pecut. Jatuh. Lepas tu dia pecut lagi sekali. Mungkin jadi macam ni. Graf dia. Jadi laju ni, perubahan pecutan ini adalah perubahan had laju. Tadi kita belajar had laju. Had laju ni, contohnya laju sekata. Kita naik kereta. Naik kereta. Contohnya ayah kita bawa kereta tu 80 km sejam. 80 je. Kita duduk dalam kereta tu tak rasa pun macam kereta tu bergerak. Tapi bila once, apa terjadi bila ayah memotong? Kita terasa tak? Macam kita ke belakang sikit. Bila ayah memotong atas highway, zap, straight. Bila nak potong, dia akan tekan pedal. Dan makin laju. Makin laju itulah kita panggil pecutan. Okey, sekejap orang azan. Sekejap orang azan. 2 minit.
Okey. Jadi itu yang kita panggil pecutan. Pecutan ini adalah perubahan halaju. Contoh kita naik kereta daripada straight je tiba-tiba kereta depan tu slow. Kereta depan tu slow, kita kena potong. Bila nak memotong, tak boleh potong dengan kelajuan yang sama. Takkan kita bawa 60, kereta depan 60, kita nak potong dia dengan 60 juga. Tak boleh. Kita kena potong, mungkin kita tekan minyak. Dan hak laju, kalau korang tengok dalam meter kereta ayah korang tengah memandu, korang boleh tengok. Bila ayah memotong daripada lane tengah kepada lane paling kanan, laju dia tekan pedal, mungkin pada masa tu kita duduk lorong tengah tu 80 km per jam. Bila nak potong masuk lorong di kanan, ayah akan tekan minyak. Bila tekan minyak, hal laju meter tu akan naik daripada 80 menjadi 100 ataupun 110. Dengan hal laju 110, barulah kita boleh potong kereta yang duduk depan kita tadi. Dan yang itulah yang kita panggil sebagai pecutan. Dan bila kita dah masuk lorong tu, kereta belakang pula nak potong kita. Kereta belakang nak potong lagi laju pada kita. Jadi ayah pun nak masuk balik lorong tepi. Bila nak masuk balik lorong tepi, dia akan masuk lorong tengah. Daripada lorong kanan lorong paling laju adalah lorong kanan kat highway. Masuk lorong tengah. Lorong tengah itu lorong yang sederhana. Jadi daripada 110 km sejam, masuk lorong tengah, dia akan jadi masih lagi sama. Dan awal-awal tadi ayah bawa dengan hal laju 90. Jadi ayah pun turunkan hal laju. Daripada 110 turun jadi 90. Jadi daripada 110 kepada 90 kita panggil nyah pecutan. Ada dua istilah korang kena faham. Pecutan dengan nyah pecutan. Pecutan hak laju bertambah, nyah pecutan hak laju berkurang. Faham kat situ? Faham tak? Maksud pecutan dengan nyah pecutan dahulu. Faham situ? Pening sikit. Pening sikit. Okey. Macam ni. Cikgu buat gambar aja supaya korang faham. Cikgu buat highway . Highway pernah naik atas highway? Pernah? Atas highway semua orang pernah naik kan. Atas highway biasa ada berapa lane? 3. 3 lane kan. Okey. Lane pertama. Lane paling kiri kita panggil lane yang paling slow. Laju. Paling slow paling kiri. Paling kiri slow. Tengah adalah lane sederhana. Sederhana. Paling laju adalah Kanan. paling kanan. Biasanya kalau kita tengok ada signboard lane ketiga tidak boleh digunakan oleh kenderaan berat. Mana kenderaan berat boleh guna lane pertama dengan lane kedua. Okey, contohnya kat sini. Ada sebuah kereta. Okey, sebuah kereta. Dia bawa slow je. Dia bawa 60 km per jam. Okey. Lane kedua, ada sebuah kereta lagi. Dia bawa 90 km per jam. Lane ketiga pula, tak ada kereta. Okey, cumanya di belakang ni ada satu kereta jauh lagi kat belakang ni. Dia bawa 150 km per jam. Jauh lagi kat belakang. Okey. Mula-mula ayah kita bawa kereta. Ayah kita bawa kereta bermula dari sini. Okey, mula dari sini . Dengan hal laju 70 km per jam. Okey. Tak payah sujud dulu. Kita bawa 100, dia bawa 100. 100 km per jam. Dia duduk lorong paling kiri. Apa berlaku dalam masa beberapa saat? Apa berlaku dalam masa beberapa saat? Dia makin dekat ke makin jauh? Makin jauh. Makin dekat ke makin jauh dengan kereta depan ni? Jauh. Dia bawa 100 km sejam. Orang depan ni bawa 60 km sejam. Dekat. Makin dekat lah.
Sebab dia kejar. Dia boleh kejar sebab dia laju. Bila dia laju kat sini 100. Okey, dia sampai 100. Bila sampai 100 dia pun kat sini dekat mesti tekan brake kan. Mesti tekan brake. Bila brake tekan dia akan jadi apa? Sama dengan kereta ni, betul? Dia akan follow je belakang. 60 km per jam. Dan dia pun serabut. Kenapa serabut? Sebab terlalu perlahan. Ayah kita selalu bawa laju. Tiba-tiba bawa slow, jam dia. Dia pun nak masuk lorong kanan. Bila nak masuk lorong kanan, dia kena tekan pedal lagi. Tahu tak tekan pedal untuk apa? Tingkat kelajuan. Tingkatkan kelajuan. Tekan pedal, dia tekan pedal. Dan dia bagi signal, pergi sini. Bila tekan pedal, dia tekan balik 100. Bila dia tekan 100, daripada 60 naik kepada 100, ini kita panggil pecutan. Dia pecut. Memecut. Okey, dia pun kekal 100. Dia pun bawa 100. Kekal 100. Bawa ke depan. Dia boleh kejar tak orang depan tu? Boleh. Lah, sebab orang depan slow. Orang depan 90. Sampai sini sama lagi sekali. Dia pun kena break. Dia jadi berapa? 90 km lagi. Okey. Stres lagi. Ayah pun stres. 90 tak boleh. Dia potong lagi sekali. Tekan lagi pedal. Tekan pedal. Tekan pedal, dia pecut ke, dia akan berlaku pecutan lagi sekali. Dia akan jadi berapa? 100 km per jam. Dalam 100 km per jam, ayah dah seronok. Tak ada dah kereta slow. Tiba-tiba orang ni daripada belakang. Boleh kejar tak dia? Boleh. Boleh sebab dia laju. Dia laju sampai sini. Bila sampai sini, orang belakang ni bagi horn dah. Kena yang belakang tu Lamborghini 150. Lambo kat belakang tu dah bagi horn banyak kali. Pom. Ayah dah stres. Apa jadi? Nak tekan lagi minyak, kereta buruk. Tak boleh pergi dah. Maksimum boleh pergi 100 je. Jadi apa yang berlaku? Dia kena pergi ke lorong tengah balik. Bila lorong tengah dia akan masuk kat sini, dia akan slowkan kenderaan. Dia akan slow balik kenderaan. Contohnya daripada nak kereta ni kita tak boleh masuk dengan hal laju yang sama. Masa kita corner. Takut tergelincir. Jadi dia slowkan balik. Jadi dia slow, dia jadi kat sini 80. Jadi daripada 100 jadi 80. Bermaksud makin berkurang. Makin berkurang itulah kita panggil pecutan. Inilah cerita dia. Beza pecutan dengan nyah pecutan. Faham? Ni cerita je ni. Nak suruh korang kenal apa dia pecutan dengan nyah pecutan. Faham? Faham, cikgu. Okey. Jadi pengiraan kita akan kira pada hari Ahad nanti. Jadi kita berhenti dulu setakat ni. Okey, terima kasih kelas. Terima kasih, cikgu. Terima kasih, cikgu. Sama-sama. Terima kasih, cikgu.